Boleh higak dah adik kakak orang yang terlibat dengan satu orang adik wanita yang mana telah berlakunya di kawasan Kok Lagos Sembilan Kok tu pada semalam yang telah lepas di atas Jalan Raja 410. Hari ini pihak pegawai Sedadu telah bawa mangsa sendiri dan juga orang buat sendiri tu adik kakak pergi tunjuk di tempat berlaku tu lagu mana. Maka malam ni adik kakak kita nak mari dengar suara adik wanita tu sikit sebanyak kata berlaku tu lagu mana, belum daripada nak berlaku tu lagu mana, lepas tu ketika berlaku tu lagu mana, kita pergi dengar suara adik dia bersama. Cuba Kak royak sikit, dia berlaku lagu mana Kak ya? Orang klik ni bang, orang klik hijau betul. Boleh apa pak bang kabut tu orang sebab rusuk kan. Orang mari turut dek laki. Pak orang dak paling lah. Waktu orang kau di dah, yo kau turut orang di raga. Boleh akan apa pak lagu milet tu, dia mari duk tepi ke. Boleh apa pak lagu milet. Dia mari duk tepi. Orang wak di raga. Oh, di raga ni. Dia mari duk tepi. Waktu dia mari bek bukan motor nak pergi motor balik ni, dia kocok motor lah. Oh, tekah motor duk bawa tu? Dia main kocok motor. Oh, tekah motor duduk bawa lah? Ya. Oh, dia kocok motor nak pergi motor balik? Ya, dia nak pergi motor balik ni. Oh, lepas tu kata orang nak koci tu, dia orang tekah duk bawa kau kan tu? Balik tu dia pulah tu pengai motor Silano, dia pakai remote bet tu lah. Anak koci lah. Dia katuk bet tu, dia katuk pakai remote ya. Sweet dia tu. Oh, ada 4 pulah situ tu? Ya, dia katuk situ. Waktu mungkin dia berhenti, waktu dia turun motor dia, waktu dia mari nak motor dia. Oh, jadi waktu dia turun lagi lah panggil demo ni. Jadi dia bawa motor sore je. Lepas tu dia Allah tangi katuk 4 pulah di motor Filano tu. Ya, dia mari nak naik motor, dia mari dek lelaki, dia nak naik motor nak bawa gigi. Tu dia turun lagi. Ya apa orang tu? Ya, sok gaya ya. Oh, lepas tu dia junga Allah tangi gitu pulah pak situ? Ya. Oh, pak motor mapuh lalu dah lepas dah tu? Motor mapuh dia kata suwi. Oh, lepas tu lama tak tekah motor mapuh kat dia tu? Lama kok. Oh, lepas kau duduk kat dia tu duduk kecek ke mana tak? Dia tanya bek, ada pen lo pergi bek ni apa? Orang tak padu dia, orang tak takut tu, dia tak takut. Kor ni, dia mari nak sadu. Oh, naik motor lalu dah? Dia mari naik motor. Tu orang turun panggil demo tu. Balik orang tua lalu. Tu orang tu. Panggil dia mari. Buat tu dia ambil tosak dia pergi halu dengan motor dia. Oh, tu dia. Orang rumah turut dia sampai rumah dia. Oh, tu dia. Pas dia ni Kak biasa duk tengok tak? Belum ada ni? Tak biasa tengok. Oh, tak biasa tengok lagi? Ya. Oh, kali ni kali mula-mula lah kali kira ni? Ya. Pas belum pada siapa hak tempat dia mai turut tu, nampak tak dia duduk cungu cokoh depan tu? Tak nampak. Oh, tak nampak. Kapal boleh laki dah, main buat musuh boleh laki dah. Oh, jadi rasa kau duduk belakang dah? Ya, dia mari dek laki, waktu dia mari tanya nak pergi mana ni, orang tu nak kelik lagu milih. Waktu dia kata, oh ni nak pergi lagu milih kau, dia kata, dia tanya, ada fan nak pergi bek ni, orang kata, orang tak padu dia, orang pun buat dirah, takut Dia pun buat dirah tu. Oh, tu dia. Ay, bahaya. Pas biasa ni Kak duk klip piano, Pak kerja? Duk, kita ni bom naik bakar. Oh, pas pok ketik ni klip piano. Tukar mana? Sama-sama duk beres, balik malam boleh kelik malam. Oh, kena klip piano tu malam tu? Dia nak kelik. Tak tahu nak laku ni. Pok ketik ni tak klip juga malam-malam gitu? Ya, duk beres. Oh, tak klik juga. Jadi malam je lah baru klik tu. Ya. Oh, tu dia. Lepas tu hari ni Kak jumpa dengan dia. Berdadu igak ke apa dah tu? Jumpa dah. Oh, jumpa dah pas ada kecek ke apa dah Maya? Dia minta maaf ke apa tak? Tak minta maaf apa. Tak kecek polis. Oh, lepas tu kau dadu pergi buat pen pakok berat seorang hak tadi tu? Kak ada tadi tu deh? Ada. Kali ngajak kau pergi tunduk kunci bet. Pak Yoci bet tu lah. Nak kata kali ngajak ngajak kau. Pas lah ni, ni duduk mana lah ni? Yo duk go kok. Tadi dah duit dah yo duk suap ni. Oh. Duk roka kok. Oh, tu dia. Bahaya benar deh. Mula-mula lepas pada ni tak boleh dah klik malam-malam gitu sore. Ya. Bahaya deh. Belum ada ni kon lah ni biasa dak klik tengah malam-malam gitu. Ada klik kok api tak biasa kena bet ni. Biasa kan set. Oh, kon lah ni biasa jugalah klik tengah malam pukul 10 ke 11 gini ni.
Besok kau klik. Oh, tu dia. Pas orang tua tak pusing nak klik pia-pia tu. Cakap Oh, mungkin cekak lah. Orang rumah mungkin cekak. Tapi tak usah kena lagi dah. Tapi tak apa ni. Ni lepas gerah selamat dah lah.